Kembali berlangsung bersama saya, Juliana Binti Binting, di Berita Semasa JKR Sabah, edisi Mei, bahagian 3. Kunjungan hormat Pejabat Perhubungan Negeri Sabah. Majlis Penyerahan Projek Siap Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI SMK Datuk Peter Mojuntin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rombongan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah yang diketuai oleh Pengarah Dayang Norsia binti Haji Awang Duraman telah berkunjung ke JKR Sabah 20 Mei lepas. Pengarah Kejaraya Sabah Baharu Hom KK Sogon mempengerusikan mesyuarat itu yang bertujuan untuk membincangkan kerja-kerja menaik taraf, pembaikan dan penyelenggaraan di Rumah Sabah Annex RSA Kuala Lumpur. Turut dibincangkan adalah cadangan kerja-kerja pengubahsuaian ruang pejabat baharu untuk Pejabat Perhubungan Negeri Sabah, Kuala Lumpur. Majlis Penyerahan Pengambil Alihan Projek Siap bagi cadangan pembinaan gantian penuh 11 bilik darjah Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI di SMK Datuk Peter Mojuntin Penampang telah berlangsung dengan jayanya melibatkan kehadiran pegawai kerajaan, wakil agensi berkaitan serta warga sekolah 18 Mei lalu. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Jurutera Daerah JKR Penampang, Rena Joseph, yang menegaskan komitmen Jabatan Kejaraya JKR Sabah dalam memastikan projek dilaksanakan mengikut spesifikasi dan standard yang ditetapkan demi menyediakan kemudahan pembelajaran yang selamat dan kondusif. Turut menyampaikan ucapan ialah Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS Janet binti Asik yang merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek tersebut. Pengetua SMK Datuk Peter Mojuntin Haris B. Balik alias Sufian turut menzahirkan penghargaan atas penyediaan kemudahan pendidikan yang lebih lengkap dan selesa khususnya untuk murid berkeperluan khas. Sekian daripada saya, Juliana Binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.